Pernah tak anda terfikir macam mana landscape politik Malaysia ni boleh berubah dengan begitu drastik sekali? Dulu, kita ada satu gabungan yang pegang kuasa lebih 60 tahun lamanya. Tapi sekarang, zaman ketidakstabilan pula. Nah, dalam kupasan kali ini, kita akan telusuri evolusi politik Malaysia. Ini adalah sebuah kisah tentang strategi, pakatan dan semestinya pertarungan kuasa yang membentuk negara kita hari ini. Baik, ini dia apa yang kita akan cover. Mula-mula, kita akan cuba fahamkan dulu asas-asas politik Malaysia. Lepas tu, kita imbas kembali zaman dominasi Barisan Nasional yang panjang. Kemudian, kita akan tengok macam mana pembangkang mula bangkit sampailah ke zaman politik yang agak huru-hara sikit sekarang ni. Dan akhir sekali, kita akan cuba simpulkan apa makna semua ni sebenarnya. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, ada dua konsep penting yang kita kena faham betul-betul. Boleh kata dua benda ni macam enjin lah yang menggerakkan keseluruhan arena politik Malaysia. Jom kita tengok satu-satu. Yang pertama, geopolitik. Tapi jangan keliru. Ini bukan pasal politik antara negara tau. Dalam konteks kita, ini adalah tentang perebutan kuasa dalam Malaysia. Anggap je ia macam main catur peringkat tinggi. Macam mana parti politik susun strategi, buat pakatan, semuanya untuk apa? Untuk memerintah. Senang cerita, geopolitik ni adalah tentang siapa yang dapat kuasa. Okey, kalau tadi pasal orang atasan, sekarang ni sosiopolitik pula. Ni pasal kita lah, pasal rakyat. Macam mana kita semua terlibat dalam politik. Daripada kita bising-bising dekat media sosial, sampailah kita turun mengundi. Semua itulah sosiopolitik. Ia tentang denyut nadi rakyat dan bagaimana ahli politik nak rebut sokongan kita. Nak faham politik sekarang, kita kena undur sikit tengok sejarah. Sebab DNA politik Malaysia ni sebenarnya terbentuk masa zaman British lagi. Ingat tak dasar pecah dan perintah? Dasar itulah yang telah mengasingkan masyarakat kita mengikut kaum. Dan dari situlah munculnya parti-parti politik yang berasaskan kaum. Dan dari sinilah lahirnya formula politik gabungan yang kita kenal sampai hari ini. Dan formula inilah yang mencipta satu fenomena yang memang luar biasa dalam politik kita. Satu era dominasi yang sangat lama, satu gabungan parti yang sama berjaya pegang kuasa berdekad-dekad lamanya. Cuba tengok garis masa ni. Cerita dia memang wow. Mula dengan Parti Perikatan menang tahun 1955. Tu sebelum merdeka lagi tau. Lepas tu, ia berevolusi jadi Barisan Nasional pada tahun 74. Dan pemerintahan ini cuma berakhir pada tahun 2018. 63 tahun. Bayangkan, 63 tahun pegang kuasa. Itu lebih lama daripada jangka hayat kebanyakan rakyat Malaysia pada masa itu. Jadi, apa rahsia BN boleh bertahan lama sangat? Kuncinya satu je, konsep Grand Coalition atau gabungan besar. Ia bukan satu parti tau, tapi macam satu payung besar yang kumpulkan banyak parti. Ada parti Melayu, Cina, India, parti dari Sabah dan Sarawak, semua sekali. Bila semua duduk sekali, kuranglah gaduh sesama sendiri. Boleh fokus pada pembangunan negara. Inilah formula kestabilan mereka selama ni. Tapi, macam orang selalu cakap, tak ada benda yang kekal selamanya. Macam empire-empire besar dalam sejarah, retak-retak tu dah mula nampak. Dan dari sinilah babak baru dalam cerita kita bermula. Kebangkitan pembangkang yang sikit demi sikit mula berani nak cabar gergasi politik ni. Gegaran pertama kita rasa masa tahun 1999. Ingat lagi tak gerakan reformasi? Masa itulah benda yang orang kata mustahil boleh jadi kenyataan. Parti yang sangat berbeza ideologi macam PAS dan DAP tiba-tiba boleh duduk bawah satu bumbung iaitu Barisan Alternatif. Walaupun gabungan ni tak lama, tapi ia dah tanam satu benih, satu idea yang pembangkang sebenarnya boleh bersatu. Okey, kalau 1999 tu gegaran, tahun 2008 pula betul-betul tsunami politik. Kali ni, dengan gabungan baru, Pakatan Rakyat, pembangkang buat benda yang tak pernah dibuat orang. Untuk pertama kalinya, mereka berjaya nafikan majoriti 2/3 Barisan Nasional kat Parlimen. Bukan tu je, mereka menang 5 negeri. Mesej dia masa tu, jelas. Kubu BN yang orang rasa kebal gila tu, rupanya boleh pecah. 63 tahun. Cuba kita fikirkan sekejap nombor ni. Selama itulah, satu gabungan Barisan Nasional memerintah Malaysia. Sejak merdeka. Satu tempoh yang sangat-sangat panjang membentuk beberapa generasi rakyat Malaysia. Dan kemudian, sampailah 9 Mei 2018. Tarikh yang semua orang ingat. Lepas 63 tahun, Barisan Nasional akhirnya tumbang. Pakatan Harapan berjaya buat benda yang orang kata mustahil.
Malam tu, politik Malaysia berubah selama-lamanya. Masa tu ramai yang harap, okey, inilah permulaan baru. Satu era yang lebih stabil. Tapi, realitinya tak semudah tu. Sebenarnya, bila gergasi lama dah tumbang, ia buka pintu kepada satu era yang lain macam. Era ketidakstabilan. Pakatan jadi rapuh, penjajaran semula kuasa berlaku, macam-macam lah. Dan kemuncak ketidakstabilan ni, kita saksikan pada Februari 2020. Apa yang orang panggil langkah Sheraton. Cerita dia simple je. Kerajaan Pakatan Harapan yang menang pilihan raya tu tumbang. Sebab apa? Sebab parti komponennya bersatu dan beberapa ahli parlimen dari PKR tarik diri. Lepas tu, mereka bergabung dengan musuh lama, UMNO dan PAS dan bentuk kerajaan baru, Perikatan Nasional. Semuanya tanpa melalui pilihan raya. Sejak dari tu, politik kita jadi makin berserabut. Ada je parti baru muncul, macam Pejuang, Muda. Ada je cakap-cakap nak buat Grand Coalition baru. Dan perkataan macam political realignment atau penjajaran semula politik dah jadi biasa. Maksudnya ahli politik boleh tukar pakatan bila-bila masa. Inilah realiti baru kita. Ketidakstabilan yang nampaknya berterusan. Jadi, kita dah tengok perjalanan dari era dominasi sampailah ke era tak menentu ni. Apa kata kita undur sikit dan tengok gambaran besarnya? Apa makna semua ni? Apa yang dah berubah sebenarnya dalam evolusi politik kita? Dari segi geopolitik atau perebutan kuasa, game dia dah total berubah. Dulu, matlamat utama nak merdeka dari British. Sekarang, pertarungan dia untuk menang pilihan raya. Tapi lepas tu, ada lagi satu pusingan. Nak dapatkan sokongan ahli parlimen pula untuk bentuk kerajaan. Permainan dia sekarang jauh lagi kompleks dan susah nak dijangka. Dan mungkin perubahan paling besar berlaku kat kita sendiri, rakyat. Dari segi sosiopolitik, dulu kita dapat maklumat dari TV, dari surat khabar je. Semua dikawal. Sekarang, zaman media sosial, semua orang ada platform sendiri, boleh cari maklumat sendiri, boleh fikir sendiri. Pendek kata, kuasa maklumat tu dah tak terpusat lagi. Dah ada kat tangan kita semua. So inilah dia cerita evolusi politik Malaysia setakat ni. Satu perjalanan dari kestabilan yang super lama ke zaman yang tak menentu tapi dinamik. Pertarungan kuasa sekarang lebih terbuka. Suara kita sebagai rakyat lagi-lagi dengan adanya teknologi jadi makin penting. Persoalan besarnya sekarang, lepas ni apa? Kemana kita nak pergi dari sini? Dalam keadaan yang sentiasa berubah ni, masa depan politik negara kita bukan untuk diramal, tapi untuk kita semua sama-sama tentukan.